Ni lawan. Lepas. Lawan. Ketiak. Dekat ketiak. Ada bapa. Aduh. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, sekarang aku berada dekat Tasik Peduh. Hari ni kita casting cari teman. Hari ni special sikit lah sebab aku bawa budak ni, anak aku, bawa dia berkenalan macam mana mengenai toman. Sebelum ni biasa bawa dia mancing kolam, tak ada lah pandai mana pun, tapi start je. Hari ni aku naik dengan tekong art. Kat 2 tahun apa aku tak naik boat sini. Lah naik dengan wadi tu lah tak. Okay, kita tengok hasil hari ni macam mana. Okay, sekarang ni Papa tengah tunggu ikan dia naik. Papa baling kat dia. Kena tunggu. Anik cari tengok ikan dekat mana dia naik. Anik tengok. Tu. Bukan. Tu. Mana? Tu. Bukan, dia naik. Anik tengok sana. Nampak tak kosong? Sekali Anik tengok. Kalau dia naik macam mana Papa tunjuk. Ikan boleh gigit kita dah. Tak, Anik janganlah letak tangan kat mulut, dia gigit lah. Kalau terjatuh. Tak gigit. Dia takut dia lari. Ada orang kata ada ikan naga. Tak ada ikan naga. Kat sini. Tak ada. Sini ada ikan toman tu. Pa. Kalau ada bubus tu, Papa bagi makan ikan. Lala dia datang kat kita ambil tu, kita ambil mancing, lepas tu kita letak. Baru digigit out. Apa bukan holok lah, tak tahu dah. Holok kecil. Oh, ikan apa? Lagi tu pun boleh. Ni. Tak Kau sah. serai ni. Nampak ni, kalau ni tak pegang tu dia boleh patah. Siapa apa cakap? Oh, nampak. Oh. Oh, ambil dia lembut tu. Oh, sampai. Alhamdulillah. Dah keluar kot. Dah lecuk dah. Nampak dah ni? No. Warna purple. Ada dah. Warna purple. Toman. Ini nak tak takat gambar dengan ikan. Ini berani dah pegang. Ini duduk situ. Tak nak. Dah duduk. Ayo. Allah. Duduklah. Duduk sini. Duduk. Nak tak? Tak nak pegang. Ini pegang sini, pegang besi je ni. Berani tak? Nak pegang. Ni. Pegang. Tak nak pegang. Okey. Hani tak ni. Papa letak kat kaki ni. Mari depan sikit. Okey, letak macam ni. Kangkang macam ni. Nak. Nak tak? Okey. Hani pergi belakang. Ni, lapik kain. Dah tak apa, Hani duduk belakang. Duduk belakang ni. Pi, bersilah. Macam tu. Ni pegang ni. Okey, ni duduk dia. Oh. Okey, alhamdulillah guys. So aku kena toman bujang. Rasa 3-4 kilo kot.
Nampak dia relax ni. Tibai-tibai, baling-baling, tibai terus. Padu lah. Ok, gewang aku pakai Yozuri 3DB pencil popper 135mm. Apa-apa. Hah? 8 je. Nak lepas tu. 7 tahun. Besar. Nak lepas tu. Aku kena lepas lah. Thank you kan. Nak break lah? Ikut lah. Satu lah. Kita pergi rehat dulu, okey? Kita rehat pergi makan dulu dekat tempat lain. Ini. Semua panas. Panas tak? Ui, panas. Ni okey? Jadi kita rehat dulu, okey? Okay guys, sekarang dah pukul 3.30. Tadi kami rehat kat sini, makan baru dulu, tidur saat. Lepas tu nampak luak Lena balik. So kita akan sambung. Setakat ni baru sekok tadi. Dan ni aku nak cari strike, nak bagi anakku dia main block fight dengan ikan tu. Tapi aku nak standby, takut dia terlepas rod ke apa ke, rod patah ke apa lagi. Nak standby, kita tengok macam mana. Harap-harap ada game untuk dia hari ni, okay? Tu belakang dia tu. Oh. Bagus Hanif, mata tajam. Tapi papa baling tak betul. Kalau oh, depan ni. Nah ni lawan. Lepas. Lawan. Ketiak. Dekat ketiak. Ada bapa. Aduh. Oh, ni kat ketiak. Okey, pegang. Oh, lawan. Angkat macam tu, pusing. Angkat macam tu, pusing. Angkat itu pusing. Oh, angkat ketiak. Pegang sini. Pegang. Oh, pegang situ. Oh, lawan. Oh, nak sangat. Okey, tunggu. Okey, biar. Okey, biar pergi. Okey, angkat. Kayu, pusing. Okey, pelan-pelan. Okey, tunggu. Okey, tunggu. Angkat. Okey, tunggu sat. Okey, angkat. Berapa loh? Mantap lah ni. Tumbuk sikit ni. Wow. Kena Dah juga. boleh dah lawan. Best tak ni? Best tak ni? Best. Kena juga. Berbulu Pak ni. Syok tak? Kuat tak dia lari? Kuat kan? Dia dari macam Sonic. Objektif tercapai bagi anak rasa main tu. Kena kat dia juga bagi dia boleh main. Mampus pak dia esok minta main kerak. Pegang ni. Tekan. Lagi mungkin ikan tu nak lari macam tu kan. Padu guys, ikan kedua ni aku bagi anakku sama main, bagi dia merasa. Best tak ni? Ikan ni kuat tak? Ikan kuat kah ni lagi kuat? Kuat. Ni lagi kuat sebab tu ikan tu dia dapat kat ni. Ni menang.
try pegang ikan tu. Jangan pegang mulut, pegang sikit je. Rasa macam mana? Gili tak? Tak. Best tak? Best. Best. Best gila. Best gila. Mantap. Toman bujang. Thank you. Toman. Bye bye. Nanti makan lagi begitu dah. Nanti makan. Anik, go. Anik. Yes. Tu nampak. Belakang batu sana. Kita tunggu ni dah. Buat ni. Hak tu dia ronda jenuh nak ikan. Tu. Oh, makan dah. Banyak. Tu kita pilih ni. Nak kena try. Saat ni. Lompat. Nampak ni dia lompat. Tepi ni. Tepi ni. Nak kena try. Tak payah. Bagi pokok naik dulu. Kan lagi baru Hanik main pula. Tengok zodiak. Tadi papa bagi. Kalau ada ikan papa kalau ada kan papa bagi kat Hanik. Solid. Dua mulut. Mulut semua. Kalau lagi nak apa lagi tu. Tak payah awak naik dulu. Aku papa tu oi. Pulang. Mantap dak Hanik, mantap dak. Mantap lah. Sat. Papa Hanik jangan letak macam tu. Ni gudung dan tu pula. Mau lebih kurang. Lebih kurang mau. Ha? 8 pound. 8 berat sikit. 8 pound guys, 8 pound. Toman. Tengok mulut dia. Gigi. Dah nak suruh tengok. Gigi dia bahaya tau, jangan letak macam tu. Dia berdarah, boleh putus jari. Okay guys, toman bujang kena. Yang ketiga, dia makan. Ajak pakai crank. Pakai crank sampai terkoyak split ring. Tapi terkoyak pun sebab ni tadi sangkut dengan dalam sauk tu. Dia menggelupok. Sangkut Padu. Okay guys, aku saja nak pergi perangat member aku. Nak pergi release kat depa. Putu. Biar dah. Sat. Ni dia. Bila balik ke apa? Ha? Dia suku ah. Boleh apa kau? Siapa naik ni? Kumpau? Bukan main status ni. Ha? Oh ya ke? Dah aku saja main sini. Anak bujang? Oh anak. Dah aku saja main sini sebab aku nak release kat sini. Okay guys. So kita akan release toman ni. Toman ketiga hari ni ke? Toman ketiga. Bye bye. Thank you. Ni teman ni baru. Teman ni baru. Okay. Oh, pah. Boh. Okay, alhamdulillah guys, hari ni kita dah selesai trip hari ni. So total hari ni boleh 3 ekor. First yang tadi aku kena seekor, lepas tu yang second aku bagi anak aku main. Anak aku pun cakap, okey yang ketiga papa pula main, yang keempat dia pula main. So ada rezeki tadi kena yang ketiga. Aku guna crank kali ni. Sebab tadi Tok Water dia tak mau, try crank kena. Tapi tak sempat yang keempat sebab masa dah lewat. So Hanik, macam ni. Anak aku syok. Best tak hari ni mancing? Best. Oh nyamuk. So nanti nak main lagi tak?
Susah mengai tomat? Tak. Tak susah. Panas tapi Hanif boleh tahan lah. Lepas tu kita minum air banyak je lah kan. So nanti kita main lagi, okay? Esok. Okay. Anakku pun boleh strike, takkan hampa kumpau kot. Okay, kita akan jumpa lagi next time. Bye. Bye, Nik.